Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Tok Imam Surau Kampung Potek dengan ini mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah esok. Raya jangan tak raya. Esok raya. Esok raya. Hai, saya Kalis dari BTV. Kita best! Hari ini, saya berada di Kampung Boktek. Kampung Boktek terkenal dengan penduduknya yang sangat meriah. Hari ini, kita akan tengok persiapan raya penduduk kampung ini. Jom! Hai, saya Kalis dari BTV. Hai. Esok nak raya dah. Apakah persiapan nenek untuk esok? Kami dah beli baju raya dah. Cantik-cantik. Sekarang ni, kita nak temu ramah penduduk kampung lelaki pula. Jom! Tu ada penduduk kampung lelaki. Jom! Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Bang. Saya Kalis dari BTV. TV? Hai! Ni, abang nak tanya sikit. Adik tengah buat apa ni? Main slipper lah. Oh, main slipper. Adik tak puasa ke? Puasa lah. Tapi main tetap main. 1, 2, 3. Alamak! Ada pocong! Lari! Kenapa semua tinggalkan saya? Saya nak raya juga. Ada orang pegang plastik makanan dah. Diorang tak puasa ke? Jom tengok. Sedap ni. Wah! Kantoi. Tak puasa. Ni makanan kan? Ni bukan makanan lah. Ini mercun. Kereta rosak lah pula. Ni depan tu di kampung. Baru je baiki semalam. Weh, awak semua. Tengok tu. Ada kereta rosak lah. Jom kita pergi tengok. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Siapa kau? Saya Kalis dari BTV. PTV? Ya. Bang, apa yang terjadi ni, Bang? Oh, tadi saya masuk highway. Tiba-tiba, apa tu pula, enjin pula bermasalah. Ni siapa? Nama siapa? Nama saya Aryan Haikal Mikael. Saya masuk TV, Mak. Mak nampak saya tak, Mak? Nama saya Amsyah. Nenek, Atuk. Saya masuk TV. Jangan lupa tengok ah. Okay, bang, sabar bang. Istighfar bang. Okay, jom. Kami nak tolong tolak kereta ni. Boleh. Tak ada masalah. Bergema takbir di pagi raya, menyambut Syawal, bulan mulia. Bersyukur insan pada yang esa, berhari raya kita semua. Mohon maafan doa restu darimu ayah ibu di pagi hari raya. Ikhlas kasih anakmu, keinsafan
kesabaran, bermaafan, menjanji kita semua insan yang mulia. Satu syarat